Segalanya bermula dengan satu panggilan telefon yang menyentuh hati. Seorang dermawan, sahabat lama Tuan Haji Abbas, menyatakan hasrat murni untuk berinfak karpet atas nama arwah buat kedua wak ibu bapanya. Apabila kami menyerahkan senarai 5 surau di pedalaman Muar yang telah lama menunggu bantuan dana, jawapannya mengejutkan kami bahawa akan dia tanggung sepenuhnya. Sebuah bukti bahawa bakti seorang anak tidak terhenti walaupun ibu bapa telah tiada. Pasukan TH Sharaf Ali Carpets segera bergerak menyempurnakan amanah ini. Surau Nurul Nikmah, parit guntung, karpet karim, raudah, warna biru tua, tambah span 7mm. Surau Kampung Latip, parit latip, karpet biram warna hijau. Surau Parit Kacau, Sri Menanti, karpet Alhambra, warna biru. Surau Paya Lebar, karpet Karim, raudah, warna biru tua. Surau An-Nur, Sungai Kelat Laut, karpet Al-Riyad, warna hijau. Di setiap lokasi, kami sertakan papan tanda kecil sebagai penghormatan buat arwah ibu bapa dermawan tersebut. Setiap sujud dan doa jemaah kini menjadi pahala yang terus mengalir buat mereka. Terima kasih kerana memilih TH Sharaf Ali Carpets sebagai jambatan amal jariah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah pada yang infak ni. Semoga Allah menambahkan rezeki pada kamu, memberi kesihatan yang baik pada kamu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekayaan kepada kamu di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kamu sihat seperti sedia kala, insya-Allah. Semoga Allah merahmati penginfak dan mengangkat darjat kedua dan orang tuanya di sisinya. Sempurnakan ruang ibadah, hubungkan niat amal jariah anda hari ini. Jom tukar karpet. Hubungi kami di +60 1660 7786 untuk hasil yang eksklusif dan selesa. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.